Perempuan cilaka ni, yang lahanat anjing baru ada AP ni, musibat ni kan, yang tak pakai tudung macam kafe ni. Weh budak, seronok ke maki hamun orang macam tu? Anak anjing apa semua tu. Kamu maksum, tak pernah buat dosa. Kamu nak kata dia bukan Melayu. Kamu Melayu ke? Rambut kala-kala. Ada Melayu ajar macam tu, ada Islam ajar macam tu. Kalau nak cakap pasal tak pakai tudung, hati-hati bro. Ada dalam kelompok kawan kau pun yang sembang pasal perjuangan Melayu apa semua ni, tak pakai tudung juga. Duk buat video maki hamun orang, fitnah orang. Lebih kau mulut kau lah duk maki-maki hamun. Dan aku tertarik bila kau kata kau tak kisah pun berdosa sebab kau tengah marah. Bro, aku nak ajar sebagai orang yang tak pandai agama lah. Mungkin kau ni tahap maksum, level-level Nabi. Untuk orang yang nak hilangkan kemarahan, ambil wuduk, baca Al-Quran. Itu lebih bagus daripada kau buat video batak perhatian maki hamun orang dengan cara menghina anak anjing, anak aram apa semua, dan kau ulang di AP berulang kali. Sebenarnya bukan YB Shelina tu take politik. Engkau ni take politik sebenarnya. Faham tak? Bahasa kena jaga bro. Kau cerita orang bukan Melayu, kau pun macam bukan Melayu perangai. Sebab Melayu dipupuk dengan adab, sopan dan santun. Tapi bahasa kau melantun-lantun macam orang tak ada agama bro. Minta maaf cakap. Aku jarang nak marah, tapi bila aku tengok kau maki orang Melayu macam ni, aku tak tahu nak kata apa. YB Shelina tu, dia parti apa sekalipun, dia tetap orang Melayu. Kau jangan sampai tercedok bro. Kenapa aku cakap tercedok? Hari ni kau benci DAP gila-gila. Tak mustahil. Politik ini adalah dinamik bro. PAS pun pernah berkawan dengan DAP. UMNO sekarang pun berkawan dengan DAP. Bersatu pun pernah berkawan dengan DAP. Jangan sampai kau tercedok bila kata PAS ke depan, dia boleh bersama balik dengan DAP. Masa tu kau tercedok, aku tak tahu nak kata apalah. Nak pejong Melayu bukan cara macam ni bro. Allah bagi akal untuk apa kalau tak nak guna? Allah bagi hati untuk apa kalau kita tak nak pilih untuk beriman? Aku banyak je selisih faham dengan pimpinan-pimpinan yang ada kat dalam Malaysia ni. Tapi Islam dan Melayu mengajar aku supaya tidak melanggar batas, tidak mengikut sesuka hati mak bapak aku, dan tidak ikut nafsu dalam berfikir bro. Tak semestinya kau marah, kau dihalalkan untuk maki hamun orang, untuk fitnah orang. Bukan bro, salah macam tu. Nak jadi Melayu, syarat paling utama, rambut kena hitam. Nak jadi orang Islam yang baik, syarat pertama, belajar ambil uduk. Sebab bila kau ambil uduk dengan cara yang betul, insya-Allah kau boleh hilangkan kemarahan kau. Tak percaya, kau cari kawan-kawan ustaz kau yang betul-betul ustaz lah. Jangan yang acah-acah pejuang Melayu tapi semayang pun tak pernah. Cari kawan-kawan yang betul-betul ustaz, tanya, "Ustaz, betul tak kita nak hilangkan kemarahan? Yang pertama ambil uduk." Cuba tanya. Sila ustaz tu kata, "Boleh nak ambil uduk. Yang pertama colorkan rambut hitam dulu." Mungkin ustaz akan cakap macam tu lah sebab dia ada dia punya jawapan dia. Mungkin air tak sampai kat kepala. Wallahualam. Okey, orang Melayu. Melayu ke?